Skuad regu negara mudah mengutip tiga mata pada aksi pertama kumpulan A Kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas melibas Jepun 2-0 di Stadium Titiwangsa malam tadi. Malaysia yang mempertaruhkan Muhammad Syahir Muhammad Rosli, Muhammad Azlan Alias dan Farhan Adam tidak berdepan masalah untuk mengetepikan Jepun dalam set pertama dengan keputusan 15-4. Bagaimanapun, Malaysia yang kemudian memasukkan Muhammad Haziq Hairul Nizam dan Muhammad Noraizat Muhammad Nordin pada awalnya mendahului sehingga keputusan 10-8. Namun, Jepun bangkit mengejar dan menjarakkan kedudukan kepada 12-10. Kedua-dua pasukan kemudian saling mengejar mata, namun kemenangan akhirnya memihak kepada Malaysia 15-13. Kemenangan tersebut menyaksikan skuad negara selangkah ke suku akhir apabila dua pasukan teratas kumpulan akan mara ke suku akhir kejohanan berprestij itu. Skuad negara akan dijadualkan bertemu Singapura pada aksi kedua kumpulan A pada Isnin, manakala Jepun akan menentang Singapura hari ini bagi aksi kumpulan yang sama. Sementara itu, Ketua Jurulatih Ahmad Jais Baharum mengakui skuad negara lemah di bahagian serangan pada set kedua, membuatkan Malaysia berdepan kesukaran memenangi perlawanan semalam. Mungkin dari segi kesesuaian serangan dan juga pertahanan kita sedikit longgar, dan ini memberikan satu perkara yang perlu kita ambil perhatian, khususnya kepada barisan pemain-pemain, sebab kita nak biasakan pemain dengan merasa suasana yang agak tegang. Jadi itu yang kita buat pertukaran supaya mereka dapat merasa suasana perlawanan pada edisi kali ini supaya mereka cepat settle down untuk perlawanan seterusnya, katanya selepas perlawanan tersebut. Aksi kumpulan B turut menyaksikan Thailand menumpaskan Iran 2-0 manakala Korea Selatan menewaskan Brunei dalam perlawanan bagi kumpulan D.